No way, this is robot. Look, this is my house. Salah. Saya kalau rumah nanti. Oh. Semboy, apa komen? Komen apa tuh? Sudah makan? Dah makan dah. Sudah? Hmm. Menyanyi tidak mau? Tak. Siapa yang pilih gua?
Okey, inilah nama dia. Ini pergi menuju ke Semengi ya. Pergi ke Hulu Selangor. Okey, dekat bandar Block Craft ni sudah banyak bandar dah ya. Pada tahun 2026 ni. Ada banyak perubahan di sini. Bangunan kita semakin pesat. Ini masjid dia. Masjid. Okey, ini jalan macam untuk Kristian punya highway. Tapi ini masjid dia tepi jalan highway je ni. Dia punya lampu dia bentuknya macam agama Kristian. Tapi dia ada. Okey, yang ni adalah mahala ke Semengi. Ya. Boleh je jalan sini untuk pergi Bukit Kelawang. Jarak pun sekurang-kurangnya 30 km. Oh, main apa tu? Jarak dia 30 km ya. Panjang highway ni ya. Okey, ke depan tu dia satu lorong saja. Depan apa? Tengok dia main Roblox. Dia level tinggi ni. Nopal dan level tinggi. Aku main Minecraft ke Roblox. Okey, highway ni Dia dia cuma jalan kecil menuju ke Semengi. Okey, tapi saya upload lama-lama sangat. Dah lama saya tak main game ni. Patutlah saya banyak perubahan. Ini suatu tahun 2026 dah ni. Dah 5 bulan lalu dah tak masuk YouTube. Subscribe aku pun dah turun. Tengok sini atas bukit. Okey, saya nampak bawah tu. Lu berantem masih ingat zaman Istana hingga Tanjung Kuala. Ni lah bawah je ni. Tapi satu lorong je. Nampak ni? Ni lah lu berantem Istana hingga Tanjung Kuala. Di bawah tu. Okey, ke depan tu menuju ke Kancong Darat. Ya. Kancong Darat dia bandar. Dia pinggir bandar. Kita bandar pada Roblox Crash. Jadi sini sudah luar bandar. Kawasan bukit-bukit. Internet dia tak banyak. Yang ni Jalan Gombak. Jalan lama. Okay, sekarang ni bukan Jalan Gombak, salah cakap. Apa nama dia tu? Jalan... tahulah jalan apa tu. Entahlah jalan apa tu. Zaman tanah istana mungkin. Bukan Jalan Gombak. Oh, sini tak ada trafik lah. Langsung tidak ada trafik. Okay, sorry ya. Dah lama tak main game ni. Saya sudah tak boleh tahan dah di sini highway ni. Ayo. Yang ni dia buat pergi ke Genting Highland ya. Sampai ke Thailand bukit dia tinggi sangat. Okey, jalan ini boleh je lah jalan sini untuk menuju ke Genting Highland. Okey, jalan ini sudah tamat. Belokan ini adalah jalan pergi ke menuju ke apa ni? Bukit Kelawang ya. Okey, U-turn balik. U-turn balik. U-turn balik. Okay, kita pergi belok kiri lah ya. Kalau mau elak tol, kita ikut jalan ni.
Jalan Gombak tu lah. Tapi kita pergi jalan Gombak je lah. Sebab ini semacam dia je. Tak tahu lah apa nama jalan ni. Jalan Kancong Darat ke Jalan Taman Istana. Okey, belok kiri. Apa kata belok kanan dulu? Okey, tunggu dulu. Okey, yang ni lah pinggir bandar. Hari ni kita buat dekat Taman Istana dulu. Tanya City Drive dulu. Nanti lepas ni tarik City Drive dekat bandar Blok Cross pula. Kat sini Taman Istana. Tengok dia punya banyak bandar dia. Ini pinggir bandar, bukan pusat bandar. Pusat bandar tengoklah dekat bandar Blok Cross lah pusat bandar. Itu baru betul. Okey, kita use dulu ya. Okey, ready. Let's go. Ini Jalan Gombak. Dia punya jarak pun tak tahulah berapa kilometer. Jarak dia 40 kilometer lebih. Ni panjang ya, sikit, banyak sikit, 40 km lebih jarak dia, panjang highway ni. Jalan ni ya. Ini mahala ke Kuala Kelawang. Lagi depan lagi Kuala Kelawang daripada Bukit Kelawang. Kuala Kelawang tu depan lagi ya. Lagi depan lagi tu iaitu Tanjung Kuala. Pas Tanjung Kuala Lancang, pas Lancang Temerloh. Temerloh tu lagi jauh lah. Nanti mau pergi Kuantan pun melalui Taman Serangga Tajur. Kalau mau pergi sana pun mau pergi 8 jam tau. Pergi Kuantan malam 8 jam. Tapi yang Taman Serangga Tajur Kuala tu panjang dia 64 km. Kalau bypass timur tu cara dia 254 km. Nak pergi sana pun selama 8 jam. Kau pergi Kuala Terengganu, Kuantan 5 jam. Jauh dari sini. Paksa lah bawa bendera. Kalau tekan ni back to village, panjang sangat. Naik kuda je lah. Okay, ni lah Jalan Gombak dia. Sudah ni satu lorong. Okay, ini jalan lama ya. Dia buat pada tahun 1916. Sampai belum lagi merdeka Malaysia ini. Okay. Ini kanan ni. Inilah nama dia lebih Taman Serangga Tajur Kuala tu. Tapi satu lorong je. Kat depan tu 2 lorong 3 lorong. Tapi sini macam naik bayar selekor ni. Bikin mabuk, mungkin muntah. Sebab bayar selekor tu. Kaki Maryland tu banyak selekor. Bikin muntah nanti. Tengok ni. Wow. Selekor dia banyak. No, selekor banyak. Oh my god. Wow, selekor banyak. Muntahnya aku nanti. Bikin mabuk boy. Wow. Tapi kita kabus lah. Kalau pagi tu kabus sini. Lagilah tak nampak jalan. Sini kawasan hulu ni, bukan hilir ni. Loh, sini Tanah Pamah ni. Sebelah kanan ni Tanah Pamah. Ini baru Tanah Pamah. Lepas tu bukit kedua lah. Tadi tu bukit pertama, ini bukit kedua. Jalan dia pun tak rata sangat. Jalan pun tak rata. Dia punya jalan tu berpasir-pasir. Dia punya jalan pun banyak bonggol dia. Jalan dah tak rata. Gegar lah kereta kita. Okay, saya rasa mau pergi ni. Lalu sini je lah. Oh my god. Ni bukit kedua boys. Bukit kedua. Ini bukit kedua. Okay, bukit kedua. Okey. Itu apa nama dia ya? Air panas saya rasa. Oh yo. Ini bukan Kancong Darat, ini air panas lah ni. Ni, saya nampak air panas. Oh, jambatan lah. Tengok sebelah kiri pun Taman Serangga Tajur Kuala, ini air panas. Tapi air dia tak panas. Nama dia je air panas. Lepas tu bolehlah jalan je.
Ke depan lagi tu Slim River. Nanti lepas Sungai Semengih tu sudah sampai Pahang ya. Bukan Selangor dah. Sini masih Selangor. Okey, bukit ketiga pula. Bukit ketiga dia lagi tinggi daripada bukit kedua dan bukit perdana. Pertama, bukan perdana. Wow. Naik lagi. Kalau naik atas kena gunakan gear rendah. Kalau gear tinggi susah mau naik. Nanti kita terundur. Kemalangan nanti. Okay, warning. Dia punya bukit dia tinggi ya. Ini jalan dia lurus. Ini mungkin beralun. Oh my god. Shortcut dulu, shortcut. Oh my god, lu boleh sampai sana juga kalau buat atas bukit jugalah. Jalan kompak bawah bukit. Sudah terbalik. Tengok. Yang ada stone dia dekat bukit tapi tak tinggi pun. Genting Highland tu tinggi. Itulah Genting Highland tu lagi tinggi daripada bukit tadi tu. Bukit sini. Genting Highland tu lagi tinggi. Sampai dia kabus. Sejuk dia 15 darjah Celsius. Kabus kabus tebal. Bila kabus tebal susah mau nampak jalan. Lepas kalau kita jatuh. Okay, kita sudah lama tak main ni ya. Selalu saya main Roblox. Okay, ini adalah bukit keempat ya. Bukit keempat. Oh my god. Selekor dia banyak sangat lah. Banyak gila lah. Selekor dia tu. Oh, kiri kanan. Kiri lagi. Oh my tu kiri kanan. Macam kereta api. Macam roller coaster. Saya rasa macam naik lumba. Hampir je tak ada lumba tu. Oh my god. Ayo, kalau ikut teman-teman saya kerja Kuala tu dah cepat tu sebab dia highway kan. Okey, itu dia. Saya nampak Sungai Semengih. Dia lah ni. Inilah Sungai Semengih tu lah ni. 1, 2, 3. Okey, sudah sampai Pahang dah. Selangor seberang sana, sini Pahang. Seberang sini adalah Pahang. Okey, minta maaf. Dah habis. Ayo. Dia sampai sini saja mah. Tengok jabatan saya nampak tinggi sangat. Oh. Sungai dia terlalu lebar. Dah ikut sini lah. Kita ikut jam bypass je. Nah, dia cakap sebentar negeri Pahang. Jauh ni. Kena U-turn ni. Okay, kita ikut sini je lah ya. Jauh lah kalau ni. Selekor banyak. Ni lah jago bas itu. Okay, balik ke sini lah ya. Ni, jabatan ni tinggi ni.
Okay, simpan tadi Selangor. Ini sampai Selangor balik ya. Okay. Naik bukit lagi ya. Dalam? Ay sana diletakkan. Alah macam mau hilang kawan lah. Apa pula ni? Oh my god, saya dapat tadi ni lah Slim Liver nama dia. Tengok ni. Bukit dia curam-curam. No. Alamak, saya terbelakang sini. Sampai bukit dia curam boy. Kalau kemalangan ramai orang mati sini. Bahaya ni highway ni. Jarak pun 20 km. Ah, kuda. Mari sini. Naik. Oh. Yahoo, dahu, kuda. Yahoo, yeah. Nanti saya buat Lubai Pantai Timur ya. Oh my god, jarak jauh ni. Sini highway ni. Tak tahulah berapa perjaraknya. Okay, ada tol dah. Aku dah jumpa tol. Scan Tashenga. Okay. Pertama dah ayo. Okey, perjarak dia jauh sekali. Ini jalan Banting hingga Semenge, boys. Situ pada boleh lalu terawang tu. Kita ikut ni lah Lami Highway. Aku mau pergi Kuala Blok lah pula. Nak tengok longsor dia. Betul jugalah. Kita pergi Kuala Blok lah. Kuala Blok. Kalau lu ni Lami Highway ni. Cepat lagi laju. Ni naik. Naik sudah. Yuuu. Naik sudah. Sini kan. Betul tu.
Okay, barulah masuk Lami Highway. Yahoo, laju. Lorong motong. Tapi kalau nak belahan kan lorong kiri. Lorong motong tu kena laju. Kenapa boleh perlahan? Kalau perlahan boleh lah tu lah di lorong kiri. Kalau nak perlahan, tak slow. Kalau nak laju pergilah lorong laju. Lorong tengah ni, lorong sana mana boleh tu lorong motong. Ini baru lorong laju. Lorong 2 ni. Wow, tinggi lah. Dia punya Lami Highway ni, dia punya dalam highway dia ada magnet tau. Dia punya highway dia magnet. Dia bermagnet highway dia tu. Dia punya highway dia bermagnet. Dia punya kereta boleh terapung yang sangat laju. Okay, belok mana tu? Kanan lah, kanan. Shortcut. Ayo. Okay, belok kanan. Alah. Okay, baru normal. Oh my god. Ke Glongsor. Kalau blok ni dia Glongsor. Glongsor dia tak siap lagi. Glongsor air tu water park tu. Ke depan tu ada water park. Okay, lepas depan Borneo yang belakang tu panjang 390 km je. Dan ni lah water park kita ni. Nampak ni? Besar sekali. Kau tengok ni. Besar sekali. Tuh, nampak tak? Blok dia besar. Wow. Okay. Kita balik ke mana dulu? Okay, kita pergi Kuala Blok je lah ya. Kita ikut jalan mana dulu? Salah jalan. Itu pergi lodging. Kanan tu pergi lodging. Ada OB sana. OBBY. Belok kiri. Belok kanan dulu. Oh my god, semakin naik tinggi dia punya ni. Wow, tingginya tu lah highway ni. Aku gayat sangat lah. Okay, kita pergi Bandaraya Blok Craft ya pula. Oh my god. Okay. Ready to falling. Okay. 1, 2, 3, fall. Wow, saya ada perubahan lah BPM Borneo ni. Oh my god. Okay, saya sampai dah ni. Okay, bye bye.